Budak umur 3 tahun ni hilang 11 hari di dalam hutan Siberia. Tapi siapa sangka dia selamat. Semuanya sebab seekor anjing bernama Naida. Namanya Karina Chikitova. Kisah ni berlaku pada tahun 2014 di sebuah kawasan pedalaman di Siberia, Rusia. Karina waktu tu baru usia 3 tahun, diam-diam ikut ayahnya yang sedang berjalan ke kampung sebelah. Tapi si ayah tak perasan langsung yang anak dia tengah ikut dari belakang. Malangnya Karina akhirnya tersesat dalam hutan, dan ini bukan hutan yang biasa. Ini hutan Siberia. Hutan yang dipenuhi dengan haiwan buas dan cuaca yang ekstrim. Waktu malam boleh jatuh sampai 0 darjah Celsius. Nasib baik waktu tu musim panas, tapi malam tetap menggigit sejuknya. Satu-satunya yang bersama Karina sepanjang masa itu ialah Naida, anjing peliharaan kesayangan dia. Karina bertahan dengan makan buah beri liar dan minum air sungai. Naida tak pernah tinggalkan dia. Setiap malam anjing tu peluk tubuh Karina eret-eret untuk panaskan dia. Sementara itu keluarga Karina dan pasukan penyelamat berusaha cari dia, tapi dah masuk hari ke-10 pun masih gagal. Harapan makin tipis. Semua orang mula fikir mungkin Karina dah tak ada. Tiba-tiba Naida balik rumah, tapi Karina tak ada bersamanya. Keluarga Karina makin panik. Mereka fikir itu petanda buruk, tapi rupa-rupanya Naida balik untuk minta bantuan. Anjing tu tunjuk jalan pada pasukan penyelamat dan hasilnya pada hari ke-11 Karina ditemui dalam semak, kurus lemah tapi masih hidup. Doktor sendiri tak percaya Karina cuma alami gigitan nyamuk dan cala kecil. Tanpa Naida, penyelamat kata dia takkan mampu bertahan. Kadang-kadang penyelamat sejati datang dari makhluk yang paling setia. Kalau anda ada haiwan peliharaan, agak-agak dia mampu tak buat macam ni?